3 buku yang bestseller masa PBKL 2024. Okay, hari ni saya nak cerita dengan korang buku yang mana menjadi bestseller pada PBKL 2024. Korang mesti rasa macam tertanya kan, sebab kita tak reveal pun sepanjang PBKL 2024 buku mana yang bestseller. Korang paling banyak beli buku apa, ataupun apa yang korang dapatkan daripada booth tentang kita. Okay, sebelum tu, ini dia baju tahun 2024. Nanti kita tengok baju tahun 2025 macam mana. Okay, ni 3 buku yang bestseller masa PBKL 2024. Tempat ketiga jatuh kepada buku Tuhan, Akhirnya Aku Menyerah. Ini adalah buku Imran Zaki yang pertama bersama dengan tentang kita. Pada tahun 2024, buku ini mengungguli carta bestseller di booth tentang kita. Okey, so tahun ni kita akan bawa juga, jangan risau, bagi siapa yang belum dapatkan, boleh dapatkan. Okey, yang kedua adalah buku Cuma Aku, Lukaku dan Tuhanku, karya Hafizul Faiz. Ini pun buku yang letak je atas rak habis. Letak je atas rak habis. Ini buku pertama Hafizul Faiz dalam Spiritual Growth. Boleh dapatkan juga untuk PBKL 2025 nanti. Cuma sekarang ni buku ni tengah meletup guys. Ramai dah orang dapatkan, ramai orang tengah cari, ramai dah orang beli, dan kita tengah proses order-order dia. Siapa yang dah order boleh tunggu buku sampai ke depan rumah anda. Dan yang pertama bestseller di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur di booth tentang kita, iaitu buku Tentang Takdir karya Hafizul Faiz. Ini buku yang dalam masa 10 hari PBKL kita reprint beberapa kali untuk memenuhi permintaan anda semua. Ketiga-tiga buku ni masih ada lagi untuk PBKL tahun 2025. Korang boleh dapatkan buku ni di booth tentang kita untuk PBKL tahun ni, dan kita ada banyak buku baru yang kita akan tawarkan kepada anda semua. Jangan lepaskan peluang. Kita jumpa dekat Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2025.